Nama saya Muhammad Fuad bin Muhammad Khair. Jawatan saya yang terakhir adalah Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah pada bersara pada tahun 2023 bulan November. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PPD Seberang Berai Tengah kerana telah memilih dan mencalonkan saya sebagai tokoh kepimpinan di PPD Seberang Berai Tengah ni untuk tahun 2025 ni lah. Terima kasih banyak, dan lebih pada itu saya ucapkan syukur, tinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi saya kemampuan dan kekuatan lah, sehingga kini boleh lagi bersama keluarga saya sendirilah, isteri, anak-anak, kerana telah membantu saya lah semasa sepanjang saya bertugas 37 tahun lebih kurang lah. Dan saya memulakan tugas seorang guru lah 1986 di Sekolah Menengah Vocasional Kluang. Itulah posting saya yang pertama selama mungkin sampai ke 93 saya balik dan ditempatkan di Sekolah Menengah Simpang 4 Seberang Berai Selatan, dan kemudian berpindah ke Sekolah Menengah Cembubur, dan seterusnya saya teruskan telah diberi jawatan di Jabatan Pendidikan Pulau Pinang pada tahun 2008, dan seterusnya saya ditempatkan di PPD Seberang Berai Tengah sehinggalah bersara. Sepanjang saya bertugas selama 37 tahun ni, saya rasalah perkara yang sangat penting lah sebagai seorang penjawat, sebagai seorang yang bertugas, yang memegang amanah dalam tugas. Satu perkara penting ni, bila kita nak buat kerja, sebenarnya kita perlu membuat kerja dengan hati, dan kita ada dua elemen, satu dia hati dan satu lagi pemikiran lah. Jadi saya selalu menyatakan keseimbangan hati dengan pemikiran itu, disebabkan kalau kita buat untuk sesuatu kerja, dia mestilah dimulakan dengan hati. Kalau kita tidak ada hati untuk membuat satu kerja, datang daripada keikhlasan kita. Jadi saya selalu menyatakan lah, kalau kata saya nak buat kerja ni, 3 elemen lah. Yang pertama jujur, jujur. Yang kedua tu ikhlas, dan yang ketiganya biasanya saya kena ada sikit pengorbanan lah. Bila kita nak berusaha untuk melaksanakan satu tugas, usaha dia mestilah dengan ikhlas yang bersatu. Kemudian usaha tu mesti ada sikit sistematik lah, kena sistematik dan juga berterusan. Yang elemen lainnya terus kita kepada mendoakan supaya apa yang kita usaha tu akan boleh berjaya. Selepas pada itu kita tawakal. Saya mengambil kesempatan ini untuk membuat sikit pesanan, masih lagi ingin memesan pada diri saya dan pada generasi tuan-tuan dan puan yang sedang menjalankan tugas. Itu jalankanlah, lakukanlah. Bila kita dapat satu amanah tugas dan tanggungjawab, lakukan. Saya jujur, ikhlas, dan juga ada sikit lah nilai pengorbanan, sama ada korban masa, korban wang dan tenaga. Saya kata itu elemen-elemen yang sangat penting.